Tiada jaminan tempat buat pemain warisan Harimau Malaya. Perebutan slot kesebelasan utama Harimau Malaya dijangka lebih panas. Namun sebelum meneruskan perbincangan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai pasukan kebangsaan dan Liga Malaysia setiap hari. Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski memaklumkan slot kesebelasan utama bakal menjadi rebutan semua pemain termasuk yang berstatus pemain warisan. Sebelum aksi menentang Nepal pada 25 Mac lalu, Klamovski menggugurkan 7 pemain termasuk bek kiri CD Tenerife B, Gabriel Palmero, Nejko Insa dan Hakimi Azim Rosli. Hanya Hector Hebel yang tersenarai dalam kesebelasan utama menentang The Gorkhales. Pemain tengah Portimonense itu membantu Harimau Malaya meraih kemenangan 2-0. Lebih manis, Hebel turut merekodkan penampilan pertamanya dengan gol pertama bersama skuad negara. Klamovski memaklumkan tiada jaminan tempat dalam kesebelasan utama buat semua pemain Malaysia terutama yang berpangkalan di luar negara. Ini bertujuan bukan saja merancangkan persaingan dalam kem negara. Malah, ini mendorong semua pemain untuk berusaha memberikan yang terbaik agar terpilih dalam skuad pada hari perlawanan. Hanya disebabkan anda pemain Malaysia yang berpangkalan di luar negara, itu tidak bermakna anda boleh masuk dalam kesebelasan utama atau skuad pada hari perlawanan. Mereka perlu berjuang untuk mendapatkannya, katanya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Selepas ini, tumpuan Harimau Malaya beralih kepada Vietnam untuk aksi kedua kelayakan Piala Asia 2027. Aksi itu bakal berlangsung pada 10 Juni ini. Silahkan berikan tanggapan anda di kolom komentar. Terima kasih.